Okay guys, Vivo X300 dah settle kat Malaysia. Vivo X300 Pro pun dah settle dekat Malaysia lah. And at this moment of video, Vivo X300 Ultra pun dah berlega-lega dan should be pun dah release dekat pasaran Malaysia ataupun dah di-unveilkan lah. Jadi tinggal satu lagi siri dalam X300 yang belum lagi sampai, iaitu hari ni kita ada Vivo X300 FE guys. Jom kita unbox. So macam korang nampak, ini kotak dia X300 FE. Again, co-engineered with Zeiss juga. Jangan risau walaupun ini model FE, still Zeiss jugalah. Varian kita 12GB dengan 256GB internal storage. Warna yang kita dapat ni adalah purple, warna keunggu-ungguan. Jom, bismillah. So dekat dalam straight away kita dapat the device. Kita letak tepi dahulu. Bawah ni kita dapat dua kotak. Yang pertama kita ada SIM ejector dekat sini. And then dekat dalam ni kita dapat documentation yang kita takkan baca. Full covered silicone casing berwarnakan baby purple ataupun light purple. Sangat-sangat nice. Dan korang notice tak, dia punya camera cutout dia berbeza dengan model-model X300 yang lain. Dia punya design dia macam itulah. Kita akan tengok kejap lagi. So lagi satu kotak ni, sebelah sini kita dapat kabel Type A to Type C. Dekat sebelah sini pula kita dapat adapter pengecasan Type A 3 kaki. Yang ini support maksimum 90W charging guys, flash charging. Now to the main event, the device Vivo X300 FE. Oh, boleh keluar kat atas dengan warna purple guys. Cantik. Belakang dia ni macam frosty macam tu. Warna dia memang light purple, sangat light one. Dia macam ada hue purple je macam tu. Frame dia warna purple juga. Kini atas dia, di sisi sebelah sini, di bawah dia lah SIM ejector semua kan, port dekat sini. Tapi satu benda yang sangat-sangat grab my attention adalah dia punya kamera layout dia kali ni guys. Nampak? Model S300 yang lain semuanya bulat-bulat. Dan kalau X200 FE pun dia bujur, tapi bujur dia ke bawah macam itulah. Kali ni dia melintang seakan-akan lah. Kalau tak boleh aku nak katakan, dia macam ada vibe-vibe macam iPhone Air. iPhone Air, is it yang nipis gila tu kan? Ada vibe-vibe macam tu sikit. Ataupun macam vibe-vibe phone Tecno yang nipis tu, which is really nice. Dan in person aku sangat-sangat a big fan of this kind of design tau. Dia rasa unik tau. Dia punya ketebalan dia sekitar 7.99mm, lebih kurang macam tu lah. Dan kamera bump dia tu taklah tebal mana. Okay, just nice lah. Just flush with the body. Dan kita boot up sekejap. Alright, dah settle boot up. So untuk paparan dia gunakan paparan bersaizkan 6.31 inci flat display guys. Dengan Zeiss Master Color Display, katanya lah AMOLED LTPO 1.5K guys. Yes. Dan untuk display ni, diorang claim dia punya nits brightness dia boleh menjangkau sampai 5000 nits peak brightness. So should be cukup terang untuk outdoor usage korang lah. Dan obviously dia menjalankan Origin OS yang terbaru lah, berasaskan Android 16. So Vivo dia dah tak ada Vantage OS lah untuk global. So far ini adalah one of the unique dan juga smooth punya operating system lah right now. Easily top 3, top 4, ini easily one of the best jugalah. Alright, dan of course bila mana bercerita pasal Vivo, tak boleh tidak kita tidak bercerita pasal dia punya sistem kamera dia. Di mana kali ni dia hadir dengan triple camera setup dekat belakang ni dengan Zeiss logo dekat situ. Unik lah, aku suka lah kan. Di mana kamera utama dia adalah 50MP Zeiss, guna sensor Sony IMX921, yang ni ada OIS. Lepas tu dia guna sensor kedua adalah super telephoto 50MP Zeiss juga, Sony IMX882 dengan zoom hyper sampai 100 kali. Ultra wide dia 8MP dan juga dia punya selfie kamera dia adalah 50MP Zeiss wide angle sensor Samsung JN1 kata dia. Dan of course kalau kita masuk dekat dalam kamera sistem dia, dia ada macam-macam lah dekat dalam ni kan, nampak? Snapshot, landscape, dekat sini ada macam-macam mode yang korang boleh gunakan, boleh godek-godekkan. And then portrait, of course dengan segala Zeiss punya bokeh effect. And then kita pun ada dia punya multifocal portrait landscape dekat sini. Korang boleh cuba-cuba. Ini adalah one of the best Vivo lah kan. And then foto, video, dia boleh support untuk belakang 8K 30fps dan juga 4K 120fps guys. Kalau untuk quality, usually aku set 4K 60, 4K 60 lah. Mana selfie dan belakang boleh dapat 4K 60, nice. And then dia ada portrait video juga.
Lepas tu dia ada juga dekat bahagian mode ni ada macam-macam lagi lah. Obviously stage mode pun ada, which kita akan cuba dalam separate video ataupun review video nanti. Stay tune dekat platform Izami Gadget guys. Dan untuk pengetahuan korang, Vivo X300 FE ni juga datang dengan dia punya own fotografi kit dengan lens dia lah kan. Untuk kita tak dapat unit tersebut, tapi korang boleh dapatkan dia sold separately macam tu dekat Vivo Malaysia nanti kelak lah. So, apa yang korang nak kita cuba ataupun kita test dekat Vivo X300 FE ni, model FE ni, korang komen dekat bawah. Kita akan cuba buat dekat dalam following up punya video. Dan sampai berjumpa di konten akan datang. Terima kasih guys. Assalamualaikum. Ciao.